Ini dia Honor 400 Pro, telefon pintar kelas pertengahan terbaru dari Honor yang akan dilancarkan dekat Malaysia tak lama lagi. Dalam siri Honor 400 ni ada dua model, iaitu Honor 400 dan Honor 400 Pro. Tapi hari ni kita akan fokus kepada versi Pro saja. Dari segi rekaan, Honor 400 Pro ni tampil dengan rupa yang berbeza berbanding Honor 200 Pro sebelum ni. Mode kamera dia kali ni nampak lagi minimalis, tak ada lagi berpulau kamera hitam besar dekat belakang. Skrin pun dah tak melengkung dekat sisi macam sebelum ni. Sebenarnya gunakan rekaan quad curve. Model ni juga hadir dalam warna baru yang dinamakan Luna Grey, mirip macam titanium grey dekat Galaxy S25 Ultra pun ada. Panel belakang ni pula ada tekstur matte yang rasa lembut dan langsung tak kutip cap jari. Dari segi binaan, telefon ni memang terasa premium, kukuh dan sangat selesa dalam tangan. Okey, bercakap pasal kamera pula, Honor 400 Pro ni dilengkapi dengan 3 kamera belakang, iaitu kamera utama 200 megapiksel yang guna sensor 1/1.4 inci dengan OIS, kamera ultra lebar 12 megapiksel yang turut berfungsi sebagai kamera makro dan kamera telefoto 50 megapiksel dengan OIS. Kamera telefoto ni boleh zoom optical 3 kali dan digital sampai 50 kali. Untuk selfie pula, ada kamera depan 50 megapiksel yang diletakkan dalam lubang berbentuk pil dekat atas skrin. Sama macam model sebelum ni. Apa yang menarik lagi kan? Sistem pengimajan dekat Honor 400 Pro ni datang dengan next gen AI imaging. Salah satu ciri baru yang ditawarkan ialah AI image to video. Ciri ni bukan sekadar macam live photo, tapi bolehkan anda untuk ubah gambar statik jadi video pendek menggunakan AI. Contohnya kan, bila anda guna ciri ni, AI akan hidupkan atau gerakkan semula subjek dalam gambar berdasarkan konteks gambar. Tak kira sama ada gambar yang anda ambil sendiri, gambar lama, lukisan digital, komik atau pemandangan. Semuanya boleh dijadikan video 5 saat. Tapi sebenarnya ciri ni ada had kegunaan, iaitu 10 kali sehari je. Selain itu, terdapat juga beberapa ciri AI lain yang ditawarkan, termasuk AI Eraser 2.0, AI Cutout, AI Out Painting, AI Upscale dan juga Hardcode Studio. Jadi itulah serba sedikit tentang Honor 400 Pro yang saya boleh kongsikan setakat ini. Maklumat penuh spesifikasi macam chip dan bateri perlu tunggu ia dilancarkan nanti pada 22 Mei. Macam mana? Menarik ke tak Honor 400 Pro ni? Cuba tinggalkan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah.